Abang ni tak larat dah. Boleh. Bahan, okey. Kau yang jaga ni sebab cikgu ke? Wow. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Helikopter, nanti kita pergi bawah tu. Apa lawan ni? Rumah kuning. Ni pameran tandingan sampai sana. Lawa ni. Burung merak. Oh, jadi blok-blok dia. Ya, ini bukan blok kan ikut rumah kan. Ada rumah sukan. Dia guna plastik ni. Ada satu rumah tiga ni. Bahan, okey. Kau yang jaga ni sebab cikgu ke? Daripada pertandingan antara blok kan? Antara rumah sukan. Oh, antara rumah sukan. Dia banyak rumah sukan kan? Ada rumah merah, ada rumah kuning, ada rumah oren. Ni barang-barang yang dia orang. Pertandingan apa ni? Pertandingan apa? Oh, pertandingan masakan. Oh, pertandingan masakan. Oh, ikan patin. Menu ke? Oh, ikan. Mana? Ini menu dia. Ikan patin ada kecil merah, kunyit banyak, tempoyak garam. Cuba buka sekejap. Betul tak? Rumah Ungu, Taman Laminda. Oh, memang dibuat ni lah. Oh. Siapa? Oh, saya ada bahan bahai. Tapi Macam ni. motor senang. Boleh ke bang? Lepas? Boleh. Okey, cepat. Pandang sini. Jalan-jalan ke pameran dulu sebelum pembarisan. Jom nak pergi sana. Pameran bomba. Diorang tengah prepare nak berjalan ni. Demonstrasi. Oh. Jadi ada bomba komuniti di Padang Mabis Sugi. Saya keluar demo lepas. Ada demo angkat nanti? Ada demo? Tak adalah, tak apa lah. Terima kasih. Boleh kita orang pegang kiri kanan. Ya ke? Ya. Awak kena. Macam mana? Wah, Apa buat jenis eh? berlakon ni. Ambil gambar je dulu sekeping. Jangan bagi nampak kita. Baru dia Bagi nampak. Tapi kena Bagi nampak Amjad. terus je apa terus je. Bagi nampak paman je. Pegang macam ni ke macam ni? Boleh. mak kau. Ulat weh. Untuk angkat dulu. Oh, kena konon je. Okey. Dah. Habis gambar. Alamak, kita terus tekan gila. Cepat, abang ni tak larat dah. Sama. Okay, 1, 2, 3. Tak. 1, 2, 3. Berapa kilo ni? Woi. Seorang boleh angkat? Tapi berat. Ni untuk nama bomba kena angkat tu. Para Kalau kau bawa Baru lepas. Jadi kau nak angkat bomba kena cari benda 50. Kalau perempuan sampai ni. Perempuan kat sini, lelaki sampai sini. Kalau tak lepas tak lepas. Terlepas dia bagi 3 kali percubaan kan. Wah, macam Sama juga best. ada kiri kanan orang kan. Takut terlepas kan. Terima kasih. Tak nak. Boleh naik ke? Bomba. Kita orang ada pameran bomba. Kenapa? Usyak nak jadi bomba ke? Awak je VIP. Nak jadi bomba ke? Mana boleh naik lagi weh? Weh, kau je VIP tak boleh naik lagi. Kau seorang je naik.
jengkel lah. Orang ingat. Dia dah cari belas sendiri. Ni orang tengah standby untuk berbaris. Ikut pula angin lah. Ikut baris. Ikut masuk. Siapa tu? Saya berizal. Sikit. Gelap sikit. Oh, memang nampak lah cerah-cerah belakang. Sekejap, saya ambil video sekejap. Tak kecil ke? Ada lah, ada doa nanti. Ada ya. Ha? Tak, kita nak kehadiran apa? Bunga apa ni? Bunga raya. Lambai Kak Ros. Besarnya tu bunga. Sembah. Lambai. Lambai. Untuk maklumat sekalian hadirin mendahului pemeriksaan dengan hormat dengan memasukan pada lawanya. Lambai. Ngantik dia. Ngantik lambai. Cileha. Lambai. Oren gabung blok. Barisan kemas. Cikgu. PKM SK LPT 18 pada pagi ini adalah kontingen Rumah Orange. Kontingen Rumah Orange diketuai oleh Encik Muhammad Susilam bin Sulaiman dengan keanggotaan selama 30 orang. Mereka adalah slogan pasukan. Nombor 3 kontingen berdiam. Luruskan barisan. Tak joget. Tak masalah. Betul. Ada lain tu kat situ. Tak ada, nampak dia punya stick dia. Ada stick yang utama di luar. Yang tengah Lambai. Video. Meneruskan pembarisan minta hormat pada pagi ini kontingen Rumah Ugu. Mereka slogan pasukan Ugu tetap unggul dan bunga cerah pasukan bunga orkid unggul. Dek. Ngadak sini ke? Gerak kepak tu. Oh. Lawa je. Okey. nampak je dia kata berpusing. Lalu dia tu kat kia ni. betul.
Memang jengkit betul. Bomba tu. Penonton dalam blok 3, 5 sembahan sorakan Rumah Hijau. Semangat ke? Kontinjen Rumah Biru pada pagi ini diketuai oleh Encik Muhammad Jaiz bin Sulin dengan keahlian seramai 30 orang. Manakala slogan pasukan Lu Padu, Lu Mari dan bunga tema pasukan Bunga Tenang. Ada Chan menang. Semangat. Gabungan blok 2, 4, 8, 10, 16, 1 dan 2 peringkat 1. Lagi satu. Tepukan yang kemudian kepada kontinjen Rumah Biru. Lagi satu tak ni? Sekalian hadirin, kontinjen Rumah Kuning diketuai oleh Encik Muhammad Suhaili bin Zamrud dengan keanggotaan seramai 30 orang. Manakala slogan pasukan Kuning Berjaya, Menang Bergaya dengan bunga tema pasukan Bunga Matahari. Marah takut budak tu. Oi, siram. Segar terus. Dia sahaja gitaran. Untuk makluman sekalian hadirin, kontinjen Rumah Kuning merupakan gabungan. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.